Kami ada banyak rakan-rakan di dalam industri CPO ini sedang bertungkus lumus untuk membangunkan poin-poin pengecasan sebanyak mungkin. The private sector memang nak bina benda-benda ni, tapi tak ada green lane. Setiap kali nak membangunkan poin pengecasan, perlukan kelulusan daripada TMB, bomba. Kalau bina di highway, kena ada LLM, kena ada perbandaran, majlis, semua tu kena ada. Dan setiap kali kita nak dapat kelulusan ni, kena submit paper baru. Jadi kalau ada 10 agensi, 10 paper kena buat lah. Yes. Bagi saya susah nak sangkal, nak kata yang benda tu tak patut dibuat, tetapi saya rasa banyak ruang untuk kita mempercepatkan proses itu kan. We need one stop center. Yes, Untuk nak kita submit perlukan ni, one stop adakah dia kena center. Kita sebelum ni, kita pernah jadi negara paling pantas dari segi roll out fiber. This was early 2000s. After that, we have 5G. We are the fastest 5G rollout deployment in the world. Sebab ada satu agency, ada satu directive, ada satu matlamat, everybody was behind it and we were able to do it. So, boleh tak kita buat ni untuk EV? Of course boleh.